Selepas terdengar suara dari dalam keranda, Hakim terus menutup pintu belakang van dan kembali ke tempat pemandu. Dia cuba menenangkan diri sambil memegang stering. Dalam fikirannya, mungkin bunyi tadi cuma datang daripada keadaan keranda yang bergerak akibat jalan yang tidak rata. Namun belum sempat dia meneruskan perjalanan, telefon bimbitnya berdering. Panggilan itu daripada hospital. Hakim menjawab dengan suara yang masih bergetar. "Hello." Suara di hujung talian bertanya, "Hakim, kamu dah ambil jenazah?" "Ya, dah ambil." Pihak hospital tiba-tiba diam beberapa saat. Kemudian mereka berkata, "Hakim, kamu pergi ambil dekat alamat mana?" Hakim menyebut alamat yang diberikan kepadanya. Suasana di hujung talian terus senyap. Alamat tu dah tak digunakan bertahun-tahun. Rumah tu dah kosong. Hakim terus terdiam. Dia memandang cermin pandang belakang. Van itu kosong. Tetapi dari bahagian belakang, kedengaran lagi bunyi ketukan. Tok, tok, tok. Hakim tidak berani membuka pintu. Dia terus memandu menuju ke hospital. Beberapa minit kemudian, bunyi ketukan itu berhenti. Hakim mula rasa lega. Tetapi apabila dia melihat cermin pandang belakang sekali lagi, dia ternampak satu susuk wanita duduk di kerusi belakang van. Hakim terus menoleh. Tiada sesiapa. Dia kembali melihat ke depan. Kemudian radio van tiba-tiba hidup sendiri. Bunyi suara wanita kedengaran perlahan dari pembesar suara. "Aku belum sampai." Hakim terus mematikan radio, tetapi suara itu masih kedengaran. Kali ini bukan dari radio. Suara itu datang dari belakang van. Hakim. Dia mula memandu dengan lebih laju. Tidak lama kemudian, dia ternampak papan tanda hospital di hadapan. Dia menarik nafas lega dan masuk ke kawasan hospital. Tetapi apabila dia turun dan membuka pintu belakang van, keranda itu sudah tidak ada. Hakim terkedu. Yang tinggal hanyalah sebuah kain putih terletak di atas lantai van. Dan pada kain itu terdapat kesan tulisan seperti dibuat menggunakan air. "Jangan hantar aku ke hospital." Hakim terus berundur. Pada saat itu, pintu belakang van tertutup sendiri. Bam! Dan dari dalam van, terdengar ketukan yang sangat perlahan. Tok, tok, tok. Hakim mula sedar bahawa sesuatu telah mengikutinya pulang. Dan malam itu, perjalanan terakhir